UMNO Bahagian Padang Rengas kita mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri ya. Alhamdulillah lah, walaupun dia hujan tadi, tapi semuanya diadakan di bawah kemah di Dewan, semua jalan dengan baik. Dan kesempatan itu juga kita menyampaikan hadiah ya, menyampaikan hadiah bagi pertandingan panjut yang diusahakan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Padang Rengas. Selalunya kita melakukan sesuatu seperti panjut ni, tahun pertama kita akan wait and see, kita tengoklah. Jadi tahun pertama dulu berjaya, tahun kedua berjaya, inilah tahun ketiga. Jadi insya-Allah kalau dia dah ada momentum, maka harapan kita ialah supaya dia akan berterusan. Maka kalau panjut saja, akan teringatlah Parlimen Padang Rengas. Dan harapan saya ialah supaya di masa-masa akan datang, tradisi ini akan diteruskan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian. Walaupun pada ketika itu kami dah tak ada ke, atau pemuda ni pun dah tua dah, tapi kita teruskan ya. Dan tujuan saya mengadakan pertandingan panjut ini adalah dengan harapan supaya dia akan menjadi satu acara dalam kalender pelancongan Malaysia bila bulan Ramadan malam 27, maka akan diadakan pertandingan panjut ini yang telah berjalan tahun ketiga ya. Dan tahun demi tahun kita tengok sambutannya adalah sangat baik sekali.